siapa pernah pergi umrah naik flight Air Asia X. Naik flight Air Asia X. Air Asia X tu berapa? X tu untuk penerbangan Mekah, Madinah je, haji dan umrah. Siapa pernah naik, letak kat ruang komen, cerita, tak kira lah yang best ke, yang tak best ke, ataupun nak bagi apa-apa feedback general. Sebab apa? Aku akan cerita sebab apa. Okey, sebelum tu, bila sebut Air Asia X ni, sebelum ni aku pernah cerita berkenaan dengan direct flight. Flight untuk siapa yang nak pergi umrah, yang belum pernah pergi umrah, duduk tengah rusi nak pilih penerbangan apa, terutama yang DIY lah. DIY kan nak pakai apa, yang murah ke, yang mahal ke, nak pakai yang direct lah, tak mau transit, nak bawa family, anak-anak kecil. Boleh. Ada 4 jenis penerbangan. Aku pecahkan dua penerbangan yang setara, Malaysia Airlines dengan Saudi Airlines. Ni kira yang mahal sikit lah, kelas atas-atas sikit lah. Paling mahal Saudi Airlines, lepas tu Malaysia Airlines. Lepas tu yang low cost ada 2, Air Asia X dengan Batik. Batik ni mungkin kata, ada ke Batik? Ya, cuma tak pasan sebab Batik banyak bawa jemaah-jemaah daripada Indonesia. Jadi sekarang ni kenapa aku tanya pasal Air Asia X ni? Sebab pagi tadi ada event Air Asia dengan ejen travel agency yang ada dekat Malaysia ni. Dia buat product briefing, kemudian dia ada buat offer quite good. Kalau siapa nak flight Air Asia, mungkin yang ni untuk group fare. Dia beza lah. Penerbangan group fare dengan penerbangan FIT, dia beza. FIT ni maksudnya bawah pada 10 orang, 9, 8 ke bawah. Dia tak kira group fare. Group fare ni dia kena 10 orang ke atas, baru dia ada special fare. Kotlah hampa teringin nak join aku punya group, nak ambil tiket saja, nak pergi DIY ni, nak ambil tiket saja, kena join dengan travel agency, ambil group fare sekiranya tarikh-tarikh itu ada. Jadi insyaAllah moga boleh bantulah. Jadi sebab tu letak kat ruang komen, kalau ada benda yang bagus pasal Air Asia, insyaAllah aku nak cuba try, aku nak cuba pakai. Dan disebabkan offer daripada tadi quite good, kalau ada rezeki aku nak launch satu package special promotion untuk pakai flight Air Asia X, insyaAllah. Jadi letak kat ruang komen, share video ni banyak-banyak, tulis banyak-banyak, insyaAllah. Stay tuned.